Pernah rasa tangan kebas bila bangun pagi? Atau kaki berat sampai nak berjalan pun rasa goyah dan tak stabil? Ramai yang anggap itu perkara biasa. Mungkin salah tidur atau penat semalam. Tapi sebenarnya, ia adalah isyarat awal tubuh kita mula hilang keseimbangan. Jika dibiarkan, genggaman tangan makin lemah, langkah kaki makin tidak mantap, dan risiko jatuh serta kecederaan semakin tinggi, terutama bagi warga emas. Mata juga memberi petunjuk penting, penglihatan kabur waktu malam atau mudah silau dengan lampu terang boleh buat kita hilang keyakinan untuk keluar rumah. Tidur pun satu tanda penting. Walaupun badan penat, susah nak lena, dan esok bangun rasa lebih letih dari sebelumnya. Ini bukan sekadar kurang rehat, tapi tanda sistem dalaman badan mula terganggu, dan jantung serta organ lain turut terkesan. Rasa haus berlebihan, cepat lapar, dan kerap ketandas waktu malam juga bukan perkara biasa. Itu tanda badan sedang cuba buang lebihan yang tidak seimbang, dan jika berlarutan, buah pinggang pula yang akan rosak. Ingatan pun boleh terjejas, mudah lupa, susah fokus, bahkan benda kecil seperti letak kunci pun sukar diingati. Semua ini bukan gangguan kecil. Jika terus diabaikan, kita akhirnya akan hilang kebebasan untuk mengurus diri sendiri. Nak makan kena suap, nak ke tandas perlu bantuan, dan nak bangun pun terpaksa bergantung pada orang lain. Rasa malu, sedih, dan menyesal akan datang bersama. Bukan sebab sakit itu sendiri, tapi kerana rasa menyusahkan orang yang kita sayang. Jangan tunggu sampai badan dah tak dengar cakap. Jika pernah rasa kebas, cepat letih, mata makin kabur, tidur tak lena, atau cepat lupa, itu tanda tubuh sedang minta perhatian. Kadang kita anggap kecil, tapi bila terlambat bertindak, hidup kita tak sama lagi. Kenali dan bertindak awal demi kesihatan dan maruah diri.